Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ni kita turun jala ikut tebing macam biasa. Buat biasa. Tengok ada tak hasilnya. Kita sambil cuci-cuci jala ni. Bila sangat terbelik ni. Punca ni. No, ambil. Air surut banyak lah. Hampir 2 kaki ke 3 kaki surut. Jom kita start jala sini. Biasa air surut ni ikan lampang Jawa, tembakang, udang, dia main lah. Dia main lah. Air mula naik pun dia jadi, air start surut pun dia jadi. Kalau air bertahan tu kurang sikit. Okay, jom. Jala tebing saja kali ni. Kita jala kat Kuala ni. Nampaknya menjadi Kuala ni. Janganlah speed biru. Test power, test power. Bismillahirrahmanirrahim. Laju air sana. Oh, alhamdulillah. Ada satu melanggar. Oh, kasar bah. Alhamdulillah. Sangkut pula. Sudah. Dia tu kasar ni. Terpaksa turun. Saya terpaksa turun. Satu kayu nampaknya. Ada tunggul kayu pula situ. Aduhai. Pernah ada tunggul kayu pula. Rasa macam ada lagi ikan tadi. Harap-harap berbaloi lah yang ada ni. Aduhai. Ui, baung. Besar. Ui, tak sia-sia lah. Tak sia-sia lah turun menyelam. Alhamdulillah. Besar lah. Try. Baung seekor. Lampang Jawa. Alhamdulillah. Tak sia-sia turun menyelam. Okay, jom. Padu lah. Awal-awal lagi dah padu. Baung seekor. Rai seekor. Dah, jom balik. Ini boleh buat laut tengah hari ni. Sama ini. 2 ekor ni buat laut tengah hari ni. Balik. Biasa tak sangkut, hari ni sangkut jala tadi.